Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hindun Abdul Rahman Shah, para pendengar yang dihormati sekalian serta seluruh warga yang mengikuti siri podcast kami pada hari ini. Selamat datang ke episod kedua podcast kami. Saya Nurfasiha binti Muhammad Faizal selaku moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita diberikan ruang dan kesempatan untuk berkumpul dalam satu wacana ilmu yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan masyarakat kini, iaitu cabaran undang-undang Islam dalam dunia moden. Untuk membimbing kita memahami topik ini dengan lebih mendalam, kita amat bertuah kerana bersama kita hari ini adalah tokoh ilmuwan yang cukup dikenali, iaitu yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hindun Abdul Rahman Shah. Beliau merupakan pensyarah kanan di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau juga berpengalaman mengajar lebih 10 tahun dalam bidang undang-undang kekeluargaan dan undang-undang antarabangsa. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda Undang-Undang LLB dan Master in Comparative Law MCL dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM serta telah dianugerahkan ijazah Dr. Falsafah PhD dari University of Birmingham, United Kingdom. Beliau telah diterima masuk sebagai peguam bila dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya serta diiktiraf sebagai mediator persendirian dari Malaysian International Mediation Centre MMC dan Accord Group Australia. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan dengan diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita memulakan perbincangan, izinkan saya memberikan sedikit gambaran awal tentang apa yang bakal disentuh pada hari ini. Dalam dunia yang semakin moden dan serba mencabar ini, pelaksanaan undang-undang Islam tidak terlepas daripada pelbagai tekanan sama ada daripada sudut globalisasi, perkembangan teknikal, pemikiran liberal ataupun tuntutan hak asasi manusia. Masyarakat kini semakin berkritikal terhadap hukum-hukum Islam, malah ada yang mempersoalkan kesesuaiannya dengan zaman moden kini. Maka hari ini kita akan cuba merungkai bersama apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh sistem perundangan Islam dalam dunia moden ini dan bagaimanakah pendekatan Islam boleh terus relevan serta berperanan dalam membentuk masyarakat yang adil dan beretika. Baiklah Doktor, soalan yang pertama, dalam isu seperti hak wanita dalam perceraian, poligami atau pembahagian harta pusaka, sering timbul tanggapan bahawa undang-undang Islam ketinggalan berbanding konsep kesamarataan gender ala barat. Bagaimana doktor melihat ketegangan antara tuntutan hak asasi manusia moden seperti kesaksamaan gender dengan hukum syariah yang dianggap sebagai tidak fleksibel oleh sesetengah pihak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Cik Fasiha selaku moderator pada hari ini. Baiklah, sebenarnya kalau tajuk tu bila saya dapat ni, sebenarnya tajuk ni agak, bila kita kata undang-undang Islam kan, undang-undang Islam terlalu besar dalam konteks dunia. Kita cakap pasal undang-undang Islam, orang akan melihat kalau orang barat lah kan, akan melihat undang-undang Islam tu satu undang-undang yang selalu digembar-gemburkan sebagai undang-undang yang tidak ada keseimbangan ataupun tidak memberi hak asasi yang sewajarnya, terutamanya kepada kaum wanita. Dan seperti yang ditanya oleh pihak moderator tadi. Boleh kita katakan di sini, okey, mungkin saya boleh kecilkan sikit skop kita melihat dalam konteks Malaysia. Sebab kalau kata undang-undang Islam di dunia, terdapat banyak perbezaan kan, amalan di beberapa negara-negara berbeza-beza kan. Tapi banyak negara sekarang kita banyak ada perundangan yang kita kodifikasikan, kita katakan undang-undang Islam yang kita kodifikasikan dalam konteks Malaysia. Contohnya kita undang-undang utama di negara kita ada undang-undang perlembagaan dan kita ada undang-undang syariah kan, undang-undang syariah ataupun yang lebih terhad ataupun terdapat limitasi dalam pemakaian undang-undang syariah di Malaysia, memandangkan kerana perlembagaan meletakkan undang-undang syariah yang terpakai kepada kekeluargaan ni pada senarai ke-9 tu kan. Senarai negeri. Jadi negeri-negeri lah yang ada undang-undang sebegitu. Tapi dalam konteks yang lebih besar kita lihat Islam sebenarnya terjadinya pemahaman ataupun kalau di barat dia terkenal dengan perkataan
Islamofobia, kan? Maknanya seolah-olah mereka menakut-nakutkan Islam ni agama yang macam mana, kan? Sehingga kan ada setengah negara kalau di barat dia akan nampak orang Islam dia ada image buruk. Orang Islam ni lah dia kata teroris. Orang Islam ni lah dia kata yang meletakkan perempuan ini sebagai satu tempat yang rendah. Sedangkan itu tidak sebenarnya berlaku. Dan kita tengok sebenarnya apa yang berlaku tragedi di Palestin yang sebenarnya membuka mata juga. Kalau saya boleh bawa sedikit ke sana, bahawa sebenarnya undang-undang hak asasi yang sedia ada ni, kita boleh nampak hipokrasi amalannya kat situ. Dan macam mana orang-orang yang sebelum ni ada pemahaman yang salah mengenai Islam, ramai yang sebenarnya mula sedar. Sebenarnya Islam tidak seperti yang mereka anggap, yang mereka ni tahu, kan. Sedangkan hak asasi manusia itu kita lihat, Islam memang mendukung teguh hak asasi manusia. Ia adalah satu, kalau di Malaysia kita ada perlembagaan yang meletakkan hak asasi itu ada tempat dia, kan. Kita ada artikel 5, artikel 8, artikel 10 dan seterusnya lah. Meletakkan adanya kedudukan hak asasi manusia, fundamental liberties dalam kita punya perlembagaan, tetapi kita melihat ketidakfahaman masyarakat sebenarnya dari sudut pandang mana yang kita lihat. Kalau kita melihat dia daripada sudut pandang barat, maka mereka mengatakan bahawa kalau kita terutamanya yang dibahaskan di peringkat antarabangsa untuk convention against discrimination of women tu, SIDO kan, bila kita dibahaskan, antara yang dibahaskan contohnya adalah dia kata Islam ini tidak adil pada wanita. Kenapa? Lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh. Lelaki dapat pustaka banyak, perempuan dapat sedikit. Jadi tu anda kalau dilihat dari kacamata mereka memanglah, kan. Tetapi sebenarnya prinsip Islam bukan itu saja, dan Islam ni perundangan Islam lebih luas sebenarnya konteksnya. Kalau kita boleh lihat bahawasanya setiap apa yang Allah jadikan itu ada peranan dan tanggungjawab yang patut dimainkan oleh semua pihak, kan. Jadi Islam bagi hak kepada lelaki contohnya, bukan untuk lelaki tu memandang tinggi lelaki. Sebab kalau kita lihat kan dalam Quran, Allah sendiri mengatakan bahawa semua manusia ni sama, yang berbeza adalah apa? Takwa dia, kan. Jadi lelaki ke perempuan sama. Jadi kadang-kadang disalahgunakan ayat-ayat Quran untuk menyokong mereka sendiri, kan. Sedangkan sebenarnya lelaki tu, kalau dikata lelaki tu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan maksudnya perempuan tu rendah tarafnya, tapi kerana lelaki ni diberikan tanggungjawab yang besar untuk memprotek, kita kata melindungi wanita tersebut. Bila dapat bahagian lelaki banyak, kerana tujuan dia adalah lelaki yang bertanggungjawab memberi perlindungan kepada wanita tadi, kan. Kalau yang suami dia mati, maka abang sebelah suami kena dapat hak dia tu untuk membantu, kan. Begitu juga banyaklah dalam kita lihat dalam dalam Islam kat situ. Jadi falsafahnya berbeza dan tafsiran, sebab Islam memandang equality bukan seperti yang barat pandang. Maksudnya kalau lelaki kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4. Itu bukan tafsiran yang kita gunakan. Jadi falsafah kita dalam Islam bahawa kita sebenarnya melihat bukan kepada kesamarataan, tetapi kepada kesaksamaan. Dan kita kata sebab dalam Islam kita ada prinsip justice, keadilan. Apa maksud justice? Justice adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau boleh dia kahwin 4, bukan bermakna isteri kena boleh kahwin 4. Sebab prinsip-prinsip dalam Islam ni tadi, falsafah dan seterusnya, perundangan Islam tadi ada disokong dengan kenapa, the purpose of law itu sendiri. Yang syariah tu kita tahu maksud dia, literal dia apa, dia adalah stream, kan. Maksudnya syariah tu adalah satu perundangan yang boleh berubah, kan. Ada konsep yang mana ada undang-undang yang memang ada perkara dalam Islam yang kita tak boleh ubah. Kan, dia dah sabit, yang tak boleh nak ubah. Terutama yang berkaitan dengan akidah contohnya. Tapi syariah ni, dia ataupun perundangan-perundangan lain ada setengah yang boleh diubah, bukan diubah sewenang-wenangnya, tetapi boleh melihat
diguna pakai, dikeluarkan ijtihadnya oleh orang yang tertentu lah kita kata, yang mujtahid. Jadi dalam konteks wakil setempat, tengok tempat-tempat ni kan. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk soalan tadi, bahawasanya sebenarnya perbezaan yang kita nampak bukanlah dari segi Islam itu sebenarnya perlu difahami. Dan itulah masyarakat barat, dia memang tujuannya memang dia tak nak orang faham Islam. Jadi bila kita nampak mungkin apa yang berlaku pada ramai orang kata, oh macam ni ke Islam. Kan? Masya Allah dia kata kan. Macam mana orang-orang mereka ni menerima musibah tu dengan Alhamdulillah kan. Dengan berserah pada Allah. Anak mati pun ya Allah Alhamdulillah. Kita ni boleh buat macam tu. Kita tak tentu lagi kan. Kita nak kata bahawa sehingga kan akhlak-akhlak mereka ni lah yang ditunjukkan, yang menunjukkan orang-orang barat bahawa tahu, Masya Allah, this is the beauty of Islam. Kan? Islam sebenarnya menjaga hak asasi manusia. Dan itulah tunjang kepada agama kita. Asalkan ia menurut maqasid menjaga nyawa. Kan? Maqasid kita yang 5 kan. Menjaga maruah, akal dan sebagainya. Jadi ia sebenarnya tidak bercanggah, tetapi pemahaman dalam konteks ataupun lens mana yang kita lihat. Okay, baiklah. Apa yang saya dapat simpulkan, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Jadi terpulang kepada seseorang itu untuk menganggap Islam ni sebagai agama yang macam mana. Jadi perundangan Islam yang dekat Malaysia ni adalah perundangan yang sangat luas. Mereka mementingkan kesaksamaan, iaitu justice bagi semua rakyat yang beragama Islam. Okey, yang seterusnya, Doktor, soalan yang kedua. Di Malaysia, kita mengamalkan sistem dui undang iaitu syariah dan sivil. Namun, walaupun terdapat beberapa usaha mengelakkan pencanggahan undang-undang, tetapi sehingga kini masih terdapat isu yang berkaitan. Terutamanya dalam kes penukaran agama ataupun pertikaian hak penjagaan anak. Adakah sistem dui undang ini membantu ataupun sebenarnya menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat? Dan apakah penyelesaian yang terbaik bagi memperkukuhkan integrasi antara kedua sistem ini? Ataupun memisahkan sepenuhnya mengikut bidang kuasa di era modernisasi ini? Okey. Baik, dalam konteks Malaysia, macam saya sebutkan sikit tadi, kita ada perundangan. Okay. Kalau kita baca, saya rasa semua pelajar yang ada kat sini, kita kalau di USIM sendiri kan, kita ada memperkenalkan subjek Malaysia Legal System. Kan? Jadi semua pelajar sebenarnya dah tahu di mana undang-undang Islam sebelum undang-undang yang kita ada sekarang. Kan? Maksudnya sebelum bagaimana dulu kalau kita tengok baca sejarah para miswaranya, siapa yang perlu Islam dan sebagainya. Dan akhirnya dalam kalau kita itu melihat kepada sejarah, kemudian kita melihat pada kes-kes perundangan. Kita ada kes Ramah bin Latun contohnya, Ramah Latun. Kita ada kes, Ramah Latun, dan ada kes banyak kes yang menunjukkan bahawa Islam ni adalah agama yang diguna pakai ketika zaman penjajahan dulu, penjajahan British. Jadi mereka ketika memperkenalkan perundangan British di Malaysia, sebenarnya masih lagi melihat kepada konteks agama Islam yang dipakai kan. Jadi sebab ada dalam kes-kes lama tu kita sebut memang agama Islam ataupun Muhammadan law disebutkan dalam bahasa dia adalah undang-undang yang dia terima pakai ketika itu. Dan bagaimana Islam tu masuk ke Malaysia, ke tanah Melayu ketika itu, bukan undang-undang Islam undang-undang British lah, undang-undang yang kita pakai ada sekarang adalah melalui hakim-hakim yang dilantik daripada mereka sendiri, ataupun hakim-hakim yang kemudiannya daripada tanah air kita sendiri, orang-orang Melayu sendiri, yang mendapat pendidikan di London contohnya kan. Jadi undang-undang kita pakai memang banyak undang-undang di sana. Jadi undang-undang Islam ni dan apabila Tunku Abdul Rahman membincangkan dalam Reid Commission contoh membincangkan tentang perkembangan bagaimana perlembagaan kita nak merdeka, nak ada perlembagaan. Jadi bagaimana? Jadi kemudian ada usul-usul daripada orang-orang Melayu ketika itu untuk memastikan agama Islam ni dipelihara ataupun
dipastikan ada kedudukannya dalam perlembagaan. Sebab tu kalau kita tengok perlembagaan ada agama Islam adalah agama rasmi. Agama Islam adalah agama federal. Jadi kat situ pun dah ada banyak perbahasan dah. Sejauh mana dia rasmi, dia digunakan di majlis rasmi ke, ataupun kita ni dapatkan perundangan Islam sepenuhnya ke. Jadi banyak tafsiran. Jadi kalau kita melihat kepada dua sistem ni, ada kebaikan dan ada juga keburukan yang kita tidak nafikan lah. Kan? Jadi kita belajar banyak, dan bukan negara kita saja yang masuknya undang-undang daripada negara-negara penjajah ni, semua negara-negara yang dijajah namanya kan. Jadi kalau dalam kita pun tak nak tengok ke belakang sangat je, apa yang berlaku telah berlaku. Cuma apa yang kita boleh buat sekarang untuk masa hadapan undang-undang Islam. Dalam konteks Malaysia pun sebenarnya kita cakap, bila kita cakap pasal undang-undang Islam, ada sebenarnya gerakan-gerakan yang memang macam bagi dia Islam ni dia tak nak. Bagi Islam ni jumud. Kan? Bagi dia Islam tu, kalau kita nak buat undang-undang Islam je, undang-undang yang tak sepatutnya lah. Kan? Jadi kat situ kita ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Jadi masyarakat, pelajar-pelajar sekian, pelajar fiqh fatwa, pelajar syariah kan, pelajar undang-undang syariah, ada tugas kat situ sebenarnya. Bagaimana kita supaya kita menimbulkan pemahaman yang baik tentang agama Islam. Kalau kita praktis, kita perjuangkan apa yang sebaiknya. Kalau dulu sebenarnya banyak juga, kalau kita nak tengok perubahan daripada dulu sampai sekarang, banyak dah perubahan yang berlaku kan dalam sistem perundangan kita. Cumanya banyak juga kes-kes yang terkini yang kita dengar kadang-kadang seolah-olah mencabar kedudukan Islam. Agama Islam kan. Jadi dia masih lagi dalam peringkat kita kata kita tidak boleh menuding jari sebarangan lah. Kadang-kadang orang agak sensitif, orang kita kan, bila kita nampak kes dia, kenapa Mahkamah Syariah tu luluskan kes murtad contohnya kita kata. Tapi kita rasa macam tak boleh. Kita memberikan dalam Islam orang murtad ni kenapa? Hukum dia. Kena bunuh kata kan. Jadi kita ni cakap boleh lah kita kata kan. Tapi jangan, maksudnya biar kita bercakap dengan ada pendidikan, ada bentuk sesuai dengan konteks kita di Malaysia lah. Kan kita tak ada perundangan murtad. Dan kalau dalam saya pernah juga berbincang lah dengan hakim yang pernah memutuskan kes-kes murtad ni. Sebenarnya kadang-kadang bukan kes murtad yang macam yang mungkin difahami oleh semua orang. Kadang-kadang kesnya lebih kepada contoh, memang orang tu daripada kecil tidak mengamalkan undang-undang Islam. Mungkin dia diislamkan oleh ibu atau ayah yang masuk Islam, tapi dia tak nak masuk Islam pun. Jadi banyak juga kes yang macam tu yang akhirnya dia tak praktis Islam, dia kata. Buat apa dia nak? Ni kan. Jadi kat situ adalah dua kedudukan yang kita kena lihat. Mungkin satu akan tengok macam nampak macam statistik tu ramai, tapi macam mana keadaan. Kadang-kadang hakim memang terpaksa luluskan, terpaksa benarkan atas sebab-sebab itulah saya kata kan. Jadi kita tidak boleh menghukum dengan semudahnya lah. Jadi macam kes Indira Gandhi kan. Kalau kita tengok Indira Gandhi, kes sudah sampai 1 dekad tak selesai. Jadi bila sampai kita orang Islam yang terlalu, yang mungkin tak faham, kita rasa macam sokong dia ayah. Contoh kan ayah dia yang peluk ke Islam. Tak boleh ni, kena sokong ayah. Jadi bukan maksud saya, bila kita nak menyokong sesuatu, kita kena pasti apakah. Kena kaji lah maksud saya kan. Kena kaji. Kenapa ayah dia buat begini? Betul ke ayah dia ni? Sebab banyak juga kes, bukan kes tu saja, ada beberapa kes yang bila kita buat kajian mendalam, mendapati sebenarnya kadang-kadang orang-orang ini, ada setengah orang yang peluk Islam kerana dia nak lepaskan tanggungjawab dia pada isteri dia tadi, keluarga dia tadi. Kan? Jadi dia kata kalau masuk Islam ni dah tak ada apa-apa kan. Jadi itu pun satu perkara yang tidak justice, tidak adil dalam Islam kan. Jadi kita tidak boleh menyokong sesuatu membabi buta lah. Macam kita membuta tuli. Kita nak buat je, kita rasa pasal Islam je sensitif. Sensitif boleh, bagus. Tapi kena tengok konteks kan. Jadi kita pun tak nak, ini salah. Kita macam totally blame. Jadi kita perlu tengok, okey kenapa mahkamah putuskan macam ni. Kan? Jangan rasa sikit ni kita terpengaruh dengan, mungkin banyak juga politik-politik kan. Asal sendiri kita rasa macam ni. Jadi seeloknya apa-apa yang berlaku kena ada kajian. Jadi dalam konteks duit undang-undang,
sudah masanya sebenarnya, mungkin dalam kes yang terbaru yang kes Ni Eileen baru ni, sehingga ditubuhkan adanya penubuhan berkaitan dengan melihat kepada masa hadapan undang-undang Islam ni, mungkin itu satu langkah yang positif yang kita tak tahu akan datang. Mungkin kita akan undang-undang Islam mungkin lebih baik daripada ada sekarang. Kan dulu kadang-kadang orang ingat, kalau orang yang mungkin tak belajar undang-undang dalam konteks Malaysia, mereka akan kata kenapa kita tak boleh buat hudud. Bukan semena-menanya kita boleh buat kan. Kita undang-undang bukan kita, dan dalam masa yang sama kita kena tahu, kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh menentang undang-undang yang memang hukum Allah. Kita percaya hudud, kisah hukum Allah kan. Kita tak boleh tapi kita buat masa sekarang, kita kena ada usaha ke arah bagaimana mungkin akan datang Islam tu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Tetapi bukanlah kita kata terus kena buat. Kita kena ada persediaan kan dalam hudud. Hudud ni pun bukannya sesuatu perkara yang mudah kita nak jatuhkan kan. Syubhah je, ada perkara-perkara yang syubhah pun hudud tu boleh terjatuh kan. Jadi kena ada saksi yang adil kan. Bagaimana maknanya bentuk dia adalah satu sistem. Bila kita nak bangunkan, kita kena pastikan sistem ni adalah telah kukuh. Mungkin tak kukuh sangat pun ke arah itu. Dan jangan sampai kita hendak melakukan sesuatu tanpa kita membuat persediaan lah kan. Terlebih dahulu. Tu mungkin saya kata. Tapi ada baik dan buruknya. Tetap mungkin di masa hadapan nanti kita boleh banyaklah saya rasa yang boleh. Tapi yang kunci dia adalah sebenarnya tadi saya kata adalah kajian dan pengetahuan kan. Jadi generasi sekarang adalah generasi yang mungkin berlaku bukannya secara cepat kan. Sedangkan Nabi pun berdakwah berapa puluh tahun, 23 tahun. Itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tengok Nabi-Nabi yang terdahulu berapa tahun? 900 tahun hidupnya kan. Beratus-ratus tahun berdakwah dan mungkin bukan sekarang tetapi mungkin akan datang. Jadi yang penting sekarang ni adalah cari ilmu sewajarnya dan kita mempamerkan akhlak tadi. Ya. Okey. Apa yang saya dapat simpulkan, Islam adalah agama yang diguna pakai sejak dulu lagi, sejak pada zaman British lagi, sebelum kita mengguna pakai undang-undang sekarang. Jadinya Islam ni terjaga seperti sekarang, ianya adalah agama rasmi dalam federation. Jadi masing-masing sebagai orang Islam ada tugasnya untuk memperjuangkan agama Islam. Janganlah kita macam sewenang-wenangnya menggadaikan maruah kita sebagai seorang Islam. Okay, tak dinafikan banyak juga cabaran tentang Islam sekarang. Jadi kita memang sebagai orang Islam tak boleh menentang undang-undang Allah, tapi kita ada tanggungjawab untuk memelihara undang-undang Allah. Okey. Seterusnya, sebagai penutup, apakah nasihat doktor kepada pelajar terutamanya yang belajar undang-undang syariah? Bagaimana untuk menjadikan syariah itu kekal relevan dalam dunia sekarang? Baik. Saya rasa peranan itu adalah peranan yang sangat murni yang mana itulah sebenarnya tujuan pelajar-pelajar datang ke universiti belajar. Pertama sekali saya selalu pesan kepada pelajar saya, betulkan niat. Bukan kita belajar, kita nanti aku nak jadi ni, nak jadi ni. Boleh, itu adalah sampingan. Tapi yang pertama kita belajar, kalau kita betulkan niat kita belajar kerana Allah, kita nak dapat ilmu dan kemudian kita nak sesuatu manfaat daripada ilmu itu kan. Jadi pesan saya sebenarnya kalau especially yang belajar pelajar-pelajar fiqh fatwa dan juga pelajar perundangan syariah yang di Fakulti Syariah Undang-Undang, kita kenalah melihat, jangan macam kita hafal teks tu kan, hafal je tapi tak tahu pun apa maksud dia. Dan tidak memahami, hanya memahami literal, tetapi bila kita ada berlaku sesuatu kita tak boleh apply dalam konteks tu kan. Sebab tu dalam sekarang ni banyak pembelajaran melalui masalah dan sebagainya kan. Sebab apa, kita nak belajar ada pengetahuan tersebut dan boleh aplikasikan. Jadi dia sangat penting dalam kita pelajar-pelajar untuk menghidupkan semula roh keadilan. Apa maksud justice? Apa maksud keadilan? Dia kata-kata keadilan tu kita tak boleh sewenang-wenangnya kita menyokong orang Islam. Tidak semestinya kita menyokong membuta tuli. Jadi kita nak menyokong, kita pastikan keadilan tu tertegak.
Sedangkan kalau saya pernah cerita, mungkin ada pelajar saya kat sini kan, bagaimana kisah Saidina Ali kan dengan baju besi dia kan. Bagaimana Saidina Ali? Saya rasa saya daripada zaman saya belajar, sebenarnya saya belajar dengan syarah saya rasa cerita tu saya ingat sampai sekarang dan saya pun sampaikan kepada pelajar saya sebab saya rasa itu adalah contoh bagaimana keadilan yang ditegakkan oleh orang Islam walaupun terhadap orang bukan Islam kan. Maknanya selagi mana kita sebagai hakim kita bertindak di atas apa yang kita ada. Walaupun kita kenal hakim tu kenal Saidina Ali. Kan takkanlah Saidina Ali nak tipu kan, tapi kita disebabkan Saidina Ali tak boleh mendatangkan bukti, maka dapatlah keputusan tu berpihak kepada si Yahudi tadi kan. Jadi menunjukkan Islam tu berlaku sangat adil. Sama juga saya rasa dalam konteks banyak berlaku kat Malaysia ni, tadilah konteks apabila seorang bertukar agama. Jadi kita tu macam terus sokong orang Islam ni kan. Jadi betul kita sebagai orang Islam memanglah, sebab kita kata dalam Islam kalau kita orang Islam ni seperti bangunan kan, seperti binaan kan. Jadi kita kalau sini sakit, sana pun rasa sakit kan. Tapi kalau kita tengok kita ni Allah beri akal kat kita untuk kita berfikir. Melihat apa yang betul, apa yang tidak kan. Maknanya kita tidak boleh sewenang-wenangnya kita berpihak tanpa kita tahu kedudukan sebenar kan. Jadi berpihak kepada yang benar, hidupkan roh keadilan, dan itu sebenarnya cerminan orang Islam. Dan dengan akhlak yang kita tunjukkan, sama ada dalam media sosial ataupun dalam kita bermuamalat dengan orang lain dengan kita. Jadi itu adalah satu contoh macam mana orang bukan Islam akan impress dengan Islam. Inilah, this is the beauty of Islam. Inilah Islam sebenarnya. Kan Islam tidak fanatik atau asabiah kepada orang dia saja, tapi kita berpihak kepada keadilan. Selagi mana perkara itu adil, maka kita kena berlaku adil. Jadi ada 3 pesanan saya untuk semua pelajar adalah, yang pertama adalah untuk menjadikan kita ni kekal relevan adalah kita kena kuasai konteks zaman. Jadi kita kena fahami bagaimana cabaran kita yang ada semasa sekarang mungkin tak sama dengan cabaran saya dulu. Saya kalau tengok TV, saya kata dulu, semua orang pukul 8 semua rumah tengok TV yang sama. Maknanya cerita yang sama lah kalau cerita kan. Tapi zaman sekarang, mungkin yang kita lihat tak sama dengan jiran sebelah kita lihat. Tak sama dengan lihat perkara-perkara yang diviralkan. Dan perkara-perkara tu tak semestinya betul. Jadi cabarannya sangat besar, tapi kita kena, jadi maknanya sediakan dengan ilmu kan, supaya kalau kita kata dulu cerita-cerita yang tak senonoh ni, orang kata dia akan akan ada badan yang menyekat lah kan, potong-potong kan. Sekarang ni siapa potong pun kalau orang nak tengok, orang boleh tengok. Jadi sekarang ni bukan masalah nak kontrol kepada perkara tersebut daripada dikeluarkan ataupun diviralkan dan sebagainya, tapi sebenarnya kita kontrol. Sekarang ni saya nampak cabarannya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, mengawal diri kita daripada kita tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik contohnya. Dan itu satu cabaran juga pada saya sebagai ibu contohnya. Macam mana saya nak pastikan ini bukan cabaran pada pelajar saja. Kita sebagai ibu pun kita tak nak. Tapi kita tak boleh nak. Sejauh mana kita boleh jaga anak kita? Anak kita mungkin duduk berjauhan dari kita. Kan kita tak tahu apa dia buat. Tapi apa yang akhirnya konsep yang terbaik adalah kita kembali balik pada Allah. Kita mohon pada Allah, kita mohon doa kepada Allah, kita beri pendidikan yang baik kepadanya, selebihnya kita berserah. Dah tak ada dah. Konsep tawakal tu sangat penting setelah kita sediakan dia dengan ilmu-ilmu tadi. Jadi kalau dia terpesong dan sebagainya, itu kita memang dah tak boleh nak, bukan tak boleh nak buat apa, maksudnya kita di luar kuasa kita, sebab kita sekarang bukan ada nak kontrol dia, jangan buka ni, jangan buka ni, jangan buka ni kan. Jadi itu cabarannya sangat besar. Sama juga dalam dunia perundangan sekarang sangat mencabar, dan mungkin saya harapkan semua pelajar-pelajar semua sebenarnya kita tak boleh menuding jari pada orang lain, tetapi orang tu tak betul, orang ni tak betul, tetapi kita akhirnya menuding pada diri kita untuk sama-sama kita memperbaiki diri sendirilah. Dan saya cakap ni bukan pada pelajar saja, sebenarnya pada diri saya sendiri, sebab menuntut ilmu, belajar, memperbaiki ni adalah sehingga
sampai kita mati. Selagi kita hidup, inilah sebenarnya tujuan kita hidup, sentiasa memperbaiki diri kita. Itu sajalah. Doktor, saya sebenarnya ada satu soalan Okey, sebagai boleh. seorang pelajar. Cumanya saya perasan zaman sekarang ramai pelajar yang guna ChatGPT AI sebagai platform yang diorang mencari sumber. Ya. Jadi pandangan doktor, kita tahu yang AI ChatGPT itu bukanlah daripada sumber yang 100% sahih. Betul. Jadi pandangan doktor kepada mereka macam mana? Okey, dari segi itu pula sebenarnya sebenarnya pensyarah tahu pelajar guna kan. Cuma bagi saya sebagai pensyarah, bagi saya rasa kita tak boleh halang pelajar daripada ke depan dengan teknologi semasa. Itu perkara yang kita tak boleh nak halang dah kan. Tapi pesanan kita sebagai pensyarah adalah pelajar dia tak boleh rely totally on ChatGPT. Saya guna juga ChatGPT. Tapi maksudnya bila kita guna, kita dah ada background ilmu. Kita tahu ChatGPT cakap betul ke tidak. Sebab betul kadang-kadang bila saya test, mengarut pun ada juga. Kan? Jadi kita takut dia perkara tu dalam Islam senang je. Semua duduk tengah-tengah. Kan? Semua wasatiyah kan. Semua pertengahan. Jadi kalau kita nak rely, make sure kita ada ilmu pasal perkara tersebut. Kena double check. Kita kena verify. Betul tak apa benda. Jadi sebab tu bila saya kata assignment, kena ada rujukan buku. Kan? Tapi jangan sampai kita main letak je tak daripada sumber mana. Kan? Jadi itulah cabarannya kan. Jadi boleh teknologi tu kita tak boleh nak elak. Memang mungkin dunia sekarang kan. Tapi kena ada limitasi. Jangan sampai kita terlalu ekstrim dengan teknologi sehingga kan dalam otak kita kosong. Mind kita kosong. Kan? Tapi bila kita tak tahu pun apa jawapannya, semua benda tu. Jadi jangan sampai jadi macam tu sehingga kita keluar sebenarnya seolah-olah yang kita dapat itu tak ada makna. Tak ada wisdom yang kita dapat. Jadi kita boleh tanya diri kita sejauh mana kita nak guna, kita boleh guna bantu kita. Itu bantu memang saya rasa memang mempercepatkan kerja kan. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa juga rujuk pada kitab-kitab yang betul-betul memang ada. Mungkin kita dah baca, kita minta dia buat ringkaskan kan. Lepas tu kita baca balik. Macam kena ada verifikasi tersebut. Betul rujuk pada pensyarah. Jadi tak boleh totally kita rely on ChatGPT. Boleh tetapi dengan sekadarnya lah, maksudnya dengan cara yang berhema dan berakhlak lah. Sebagai seorang pelajar, saya percaya yang kita tak dinafikan, semua sekali pelajar pernah menggunakan AI sebagai sumber untuk mencari maklumat. Tetapi seperti nasihat doktor tadi, tidaklah bergantung sepenuhnya kepada AI. Maksudnya ada usaha untuk mencari ilmu melalui kitab ataupun rujuk kepada guru. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Saya percaya ramai kalangan pendengar kita hari ini berasa lebih jelas dengan panduan yang telah diberikan. Walaupun masa begitu mencemburui kita, 3 persoalan 4 termasuk saya, persoalan utama yang sempat dikupas tadi sebelum tadi sudah cukup membuka ruang kefahaman yang lebih luas tentang topik kita pada hari ini. Okay, dan kini telah sampai ke penghujung sesi podcast episod 2. Terima kasih yang tak terhingga kepada yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Hindun Abdul Rahman Shah atas kesudian berkongsi ilmu dan pandangan yang begitu mendalam buat kita semua. Semoga perbincangan ini menjadi titik tolak kepada pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan serta keindahan undang-undang Islam dalam mendepani cabaran zaman moden kini. Sebagai penutup, izinkan saya selitkan sedikit baik pantun. Pergi ke kota membeli gelang, singgah sebentar di warung makan. Ilmu dikongsi tidak akan hilang, menjadi panduan sepanjang zaman. Semoga segala yang dikongsikan pada hari ini menjadi bekalan ilmu yang bermanfaat dan diberkati sentiasa. Dengan ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada podcast episod 3. Terima kasih.